Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali di KS Lina Channel. Hari ini saya nak masak resepi tauco yang sangat-sangat simple. Resepinya tauco ikan bilis petai. Menu macam ini kalau dimakan dengan nasi panas-panas tak payah lauk lain pun boleh kan? Senang je nak masak. Masukkan minyak masak secukupnya ke dalam kuali. Minyak masaknya pun dah panas. Masukkan bawang besar yang dihiris-hiris. Bawang besar ni kalau hendak dilebihkan pun boleh juga. Masukkan pula hirisan bawang putih. Bawang putih ni kalau hendak dilebihkan pun boleh juga. Masukkan pula hirisan cili hijau dan juga cili merah. Saya tak gunakan cili padi, saya gunakan sepenuhnya cili merah dan juga cili hijau. Masukkan pula ikan bilis. Ikan bilis ni saya cuci dahulu, kemudian terus masukkan, tak perlu pun ditoskan. Jadinya ikan bilis ni basah ya, tak kering. Kacau-kacau semuanya sehingga sebati. Boleh je ditambahkan lagi minyak masaknya kalau terlalu kering. Terus kacau-kacau lagi sehingga agak layu. Tak perlu sampai layu, saya nak bawang tu dia crunchy sedikit. Lagipun kalau ditambahkan tauco nanti ianya akan layu juga. Masukkan pula tauco. Agak banyak saya masukkan tauconya. Tauco ni agak masin. Masukkan gula secukupnya. Gula boleh ditambah lagi nak seimbangkan rasa masin pada tauco. Masukkan cukup rasa secukupnya. Nak masukkan serbuk perasa yang lain pun boleh. Tambahkan serbuk lada sula secukupnya juga. Kemudian bolehlah dikacau-kacau semuanya sehingga sebati. Gunakan api kecil sahaja. Baunya sangat-sangat sedap dan menyelerakan. Biasalah masak tauco kan. Kemudian masukkan pula petai. Petainya kenalah banyak. Barulah puas makan kan. Kacau-kacau semuanya sehingga sebati. Tak perlu pun kacau lama-lama, sekejap sahaja. Kemudian saya akan tambahkan air suam. Saya nak masak tauco ni berkuah sedikit. Kalau tak nak berkuah, boleh saja tak masukkan air macam tadi sahaja. Kalau hendak kuah lebih, boleh ditambah lagi airnya. Saya tambahkan airnya lagi sebab saya nak berkuah lebih. Kacau-kacau semuanya sehingga sebati. Bolehlah rasa cukup tak masin manisnya. Kenalah ikut cita rasa masing-masing. Masak tauco kan masin. Bolehlah ditambah lagi gulanya nak seimbangkan rasanya. Kalau masin sangat pun tak sedap. Nampaknya resepi masak tauco ikan bilis petai pun dah siap. Macam ni lah hasilnya. Senang sangat-sangat kan nak masak resepi ni? Bolehlah dimatikan apinya. Ruginya kalau tak cuba resepi yang sangat-sangat simple macam ni. Yang tak suka pedas boleh cuba resepi ni. Saya harap semuanya sudi mencuba. Terima kasih.